Ish, kau ni tempat apa ni? Seram semacam je aku tengok. Kau ni banyak tanya lah. Jom, teman je aku. Bukan. Salah ni, salah. Kau tahu rumah ni dulu Lah, kucing je pun. Kau ni penakut betul. Sambunglah. rumah ni dulu didiami tokoh terkenal kat Malaysia tau. Tokoh yang besar jasanya kepada kita ketika beliau jadi Perdana Menteri dulu. Rumah ni walaupun terbiar lama tapi masih nampak cantik kan seni bina dia. Yelah, sebab rumah ni dibina khas untuk pegawai Daerah Kulim. Jadi mestilah cantik dan kukuh untuk orang yang pangkat tinggi tinggal. Oh, faham. Sekarang ni pun, rumah ni sedang dibaik pulih dan jaga rapi oleh pihak berkenaan. Sebab itulah halaman rumah ni cantik dan kemas je. Baguslah macam tu. Kita mestilah memelihara khazanah negara kita agar tidak hilang di telan zaman. Betul tu. Ish, kau ni dari tadi cakap pasal tokoh ni. Tokoh yang mana satu sebenarnya ni? Korang pun mesti tak tahu kan, dulu rumah ni rumah Tunku Abdul Rahman tau. Before dia merdekakan tanah Melayu kita. Dekat sini pun ada Menara Jam Merdeka dekat area Kulim ni. Kau nak pergi tak? Nak. Kalau sempat jomlah kita pergi. Sempat ni. Jom. Inilah Menara Jam Merdeka Kulim. Kalau kau nak tahu, menara ni dibina selepas kemerdekaan tau, dan dirasmikan sendiri oleh Sultan Kedah, iaitu Sultan Bali Shah pada 15 September 1957. Kalau kau nak tengok, inilah cara nama-nama penderma khas yang berusaha untuk bina tempat ni. Kebanyakan penderma ni adalah tauke lombong biji timah kat kawasan ni. Wah, sikap ni lah yang patut kita contohi. Sanggup berkorban harta demi pembangunan negara kita. Afif, cuba kau teka kos pembinaan menara ni. Mungkin RM20,000? Pembinaan menara ni menelan kos sebanyak RM40,000. Dan dulu tak ada lagi kolam kat tepi tu. Mengikut peredaran zaman, pihak berkenaan membina taman, pondok dan kolam untuk mengindahkan lagi tempat bersejarah ni. Wah, bagusnya. Tapi sayang, tempat ni dah kurang mendapat sambutan ramai kan? Penatlah asyik berjalan dari tadi. Ada tak tempat yang tenang untuk berehat dan tenangkan fikiran? Aku tahu satu tempat ni. Sebelum tu, jom kita pergi ke kolam tu dulu. Ambil ni. Ish, kau ni habis basah juru kamera kita. Tada, kita dah sampai dah Tasik. Wah, cantiknya Tasik ni. Sebenarnya nama ke? Mestilah ada. Tasik ni lah nama dia, Tasik Seribu Wajah. Wah, kau tahu apa lagi tentang Tasik ni? Mesti kau tertanya-tanya kan, kenapa Tasik ni nama dia Tasik Seribu Wajah? Kata orang dekat sini lah. Tasik ni dapat nama sebab bila kita tengok refleksi wajah kita dalam air, lepas tu bila kita baling batu dalam air tu, nampak macam wajah kita tu berpecah-pecah, macam ada beribu wajah. Padahal ada satu je. Wow, menarik. Suasana tenang Tasik ni sesuai sangat untuk menenangkan fikiran. Macam orang cakap healing lah. Kalau kau nak tahu, dulu Tasik ni adalah sebuah lombong biji timah. Tapi setelah berlakunya Perang Kulim, atau lebih dikenali dengan nama Perang Nyonya Cantik, antara toke-toke biji timah kat sini, akhirnya lombong ni tidak lagi beroperasi. Lepas tu terbiar je sampai ke hari ni. So, korang dah tengok kan tempat-tempat menarik kat Kulim tadi? Rupa-rupanya Kulim ni banyak juga tempat menarik. Tapi ramai yang tak tahu kan? Betul. So, cameraman nak viralkan ke video ni? Baik korang semua datang sini cepat sebelum video ni viral. Nanti kan dah viral, ramai datang. Betul. Jadi itu saja daripada saya, Afif Akil. Saya Afifah. Kami dari Kolej Mara Kulim. Bye.